Pulanglah sebelum hatimu hilang arah. Ini kisah antara rukyah dan mantera, antara cahaya dan bayang yang berlegar di dunia. Jika sihir menjerat jiwa manusia, ayat Tuhan jadi bentengnya. Di antara rahsia yang tak terlihat mata, ada doa yang jadi senjata. Ini cerita yang jarang manusia dengar, antara rukyah dan mantera. Selamat kembali ke rancangan Rukyah dan Mantra bersama saya Syiraz, Saya Kai Syazwan, saya Rusdi Roslan. dan kita juga ada MAF Studio yang menawarkan khidmat reka bentuk rumah yang estetik, yang unik, dan harga mereka juga berpatutan. Betul tak? Betul. Dan kalau anda ingin contact mereka untuk buat appointment, untuk tahu quotation berapa, pasal harga mereka betul-betul mampu milik, boleh saja contact dekat number kat banner ni, then arrange appointment dulu, berbual dengan dorang dulu, bilang apa yang korang nak, dan baru dorang boleh keluarkan dengan harga. Betul. Di bahagian yang pertama tadi, topik agak panas lah Hangat agak sangat. hangat, dan pengalaman yang dikongsikan oleh tetamu kita ni very straightforward, orang kata. And a little bit of confrontational, a little bit dekat situ, tetapi kita tetap menjaga adab tetamu kita juga. Dan Masya Allah, tabarakallah, kita banyak belajar daripada situlah. Betul. Dan kita juga berterima kasih kepada tetamu kita Dewi. Kerana berani kedepankan dan kongsikan pengalaman beliau bersama penonton di Rukyah dan Mantra. Eksklusif ni Kak Ni eksklusif. Kita belum pernah ada seperti wawancara seperti inilah. Walaupun dulu kita pernah ada sekali tu, tapi yang kali ini agak lebih orang kata tu lebih berani lah. Betul. Lebih berani. Ada pelajaran, banyak pelajaran dari sini juga yang kita tak aware. Masa kita tak ada form dia punya perspektif of macam kakak ni lah. Betul. Mana yang baik you all ambil, mana yang agak kurang you all ketepikan lah. Betul. Ni semua korang nak kena bijak menjadi Pandai menilai jadi penonton yang bijak Jangan asal boleh saja nak condemn. Kalau korang banyak condemn, memang Rukyah Mantra ni tak menjadilah. Betul. Tadi pun dekat episod 1 pula, part nombor 1 pun ada cakap pasal penyakit hati kan. Jadi condemn ni penyakit hati pun nak kena jagalah. Kalau tak, dia bukan setitik hitam, dia ada sekelompok. Bukan. Okay, kita boleh teruskan. Okay, before aku go, korang ada apa-apa soalan untuk Kak Dewi? Ya, tadi dalam bahagian nombor 1 kita ada cakap, dekat ending kita ada cakap juga kita nak bawa part nombor 2 ni about ilmu putih. Tapi sebelum tu kita tarik balik sikit sebab ilmu hitam ni menarik. Macam je kan. Tak adalah. Ni curious nak tahu kan. Jadi pasal akak cakap masa umur 18 tu akak test. Dalam pengalaman akak daripada belasan tahun hingga ke anggaran 40, umur 40 tahun gitu, akak punya pengalaman santet yang paling akak tak boleh lupakan, ada tak? Ada. Okay. Akak boleh share ceritakan share ke? Seperti orang kata tu, okay, macam kakak dihina. Okay, kakak dihina lah. Sedangkan kakak tak ada buat apa-apa pun. Kita sebagai kawan kerja, kita kerja jauh, nak jalan kaki keluar jauh, merah tumpang. Tapi ada orang yang sakit hati, beritahu pada isterinya yang kakak ni dengan lelaki dia ada skandal. Sedangkan kita tumpang saja. Faham. Dia ajak tumpang. Jadi dia datang tempat kerja, dia cakap macam-macam, pelacur lah, itulah, inilah, depan orang ramai. Ni tempat kakak kerja cari makan. Ush. Kau buat aku gitu. Okey, tak apa. Aku cuma boleh cakap kau satu je. Aku kasih kau dalam masa 3 hari. 3 hari laki kau takkan balik jadi hak aku. Ulang lagi kak. Maaf. Dalam masa 3 hari suami kau tak akan balik, dia akan jadi hak aku. Kakak cakap macam itu. Mic drop. Lepas tu apa yang terjadi? Apa kak buat? Jadi suami kakak
Apa? Jadi suami akak? Oh, okay. Itu dulu lah. Dulu. Oh, wow. Okay. What a mic drop ni. Okay. Pasal kau dah malukan aku sedangkan kita tak ada buat apa-apa. Macam juga kan. Merah tumpang balik. Tapi kau hina aku depan orang ramai sedangkan aku tak buat. Hanya kerana mungkin perempuan tu yang sukakan laki kau. Tapi dia nampak dia tumpangkan aku, tak tumpangkan kau. Habis kau dengar cakap dia, kau datang serang aku, malukan aku depan orang ramai. Mana malu aku? Jadi saya buat macam itu. Satunya kalau kita belajar benda-benda gini kan. Tapi benda-benda gini tak kekal lah. Pasal kita ambil dia bukan cara baik. Bukan cara kita cinta. Tapi kita menggunakan santet. Jadi tak lama. Faham. Speed. Oh, faham. Pasal dalam hati I pun aku tak nak dia. Tapi aku ambil dia pasal aku sakit hati. Dendam lah kan. Tak lama pun. Okay. Faham. Okay akak, dalam pengalaman akak pula, ada tak akak pernah, macam mana nak cakap, gaduh dengan bomoh lain? Ada. Tak ada depan-depan lah. Yalah. Kau hantar kau punya ada. Ada. Wow. Macam mana tu dia berlawanan? Boxing ke? Kita panggil kodam-kodam kita lah. Apa efek dia? Macam mana? Efeknya sana sakit, sini sakit. Nanti anak mama apa benda hitam tu mama ada benda mama. Tapi apa sebab dia? Dia kadang-kadang macam gini kita tak tahu kadang-kadang maaf cakap ada orang dia ni berbual macam terror. Macam ya je lah. Macam aku nak test So challenge dengan challenge ni. Yes. Begitu juga orang yang belajar silat, permainan silat. Bila diorang ada pertandingan puak A dengan puak B, wah dia ni aku hentak sikit biar aku punya tu lagi kuat. Semua sama. Semua sama. Oh, bomoh kira bomoh ke guru tak semua guru silat lah. Tapi ada diorang akan test market. Pasal aku tak puas hati kau punya lagi bagus ke aku punya lagi bagus, aku tak boleh terima. Diorang akan test market, diorang akan kacau. So kira kan kodam dan kadon lawan lah, berlawanan. Tengok siapa yang kodannya bagus ke apa ke. Kakak pernah dikalahkan, lepas tu kakak punya affected atau belum pernah? Belum tumbang lagi? Pernah lah sekali, tapi tak tertumbang lah. Sakit tu adalah banyak badan kita lemah, bisa ada lebam-lebam, apa semua ada. Sebab tu saya cakap musuh ni kita banyak. Orang yang begini kita ada musuh banyak. Orang tengok kita, orang sakit hati. Kadang-kadang kita bilang yang perkara yang benar, tapi orang tak boleh terima. So pernah kena. Cuma orang kata tu bersyukurlah. Bukan saja kakak belajar hitam kan, kakak juga sekarang baru bertapak sikit untuk belajar yang putih. So bila kakak sakit ke apa ke, tiba-tiba orang serang ke, orang hantar barang ke, kakak gunakan yang putih lah. Mandi bersih, baca zikir, baca kursi apa semua. Okay, last question from me Sorry Last question from me. Akak pernah tak macam santet ke orang tapi tak jadi, bounce back tu akak? Belum pernah. Oh, tak pernah. Selalu jadi. So far jadi lah. Oi, okay. Sebab tu saya cakap importantnya nama. Kalau kita dapat tahu nama mak dia, akan jadi. Okay. Baik mengurut pun. Mengurut? Kadang-kadang kita tak tahu badan dia ada benda ke apa ke. Dia pun tak nak bilang, aku ada ambil ni ke apa. Kalau kita pegang pun kita boleh tahu. Kita boleh dapat dia punya vibes. Cuba test kak. Cuba test kak. So muka dia berseri. Tapi aku curious nak tanya, pasal kita pernah tanya kita punya guest dulu kan. Dia cakap dia ada berapa ratus army of kodam. Macam kakak ni ada berapa kodam? Selalunya orang akan cakap gitu. Ada orang cakap, aku ada banyak soldier army. Betul. Daripada zaman Sunan Kalijaga apa semua. Kalau aku panggil dia akan datang. Level kita mana babe? Ya. Dulu-dulu pun yang jumpa diorang semua raja-raja. Kita siapa? Faham. Setakat ilmu kita begitu, kau nak panggil
Kidul lah, Sunan Kalijaga. Kita sunan-sunan ke? Kita wali ke? Kita berlevel sampai tahap situ ke? Tak. Orang banyak kan dengar, oh dia ni ada keturunan gini. Jangan. Kita siapa? Nak jumpa presiden pun susah. Lagi nak jumpa raja. Macam orang yang kongsikan bahawa mereka pernah berjumpa dengan Puteri Ratu Kidul ni semua. I don't know lah Apa pandangan kakak tentang Itu munafik. Macam di Jogja kan, Jawa kan every 1 Muharram. Okay. Sana panggil suruh. So dia akan buat persembahan apa semua. Nanti ada yang pakai baju hijau kena rasa. Everything has a level, hierarchy. Kau nak jumpa queen, the queen, senang-senang ke? Dia tak ada panglima dia ke? Orang kuat dia ke? Sebelum kita sampai kat sana, kita selalunya jin-jin yang kat depan. Baru second level, third. Tak semua. Bukan senang. Make sense juga. Tak ada. Mustahil. Pasal kita orang biasa. Hanya setakat ilmu yang kita ada ke apa, kita boleh panggil ke? Betul. Tadi cakap kau siapa? dia sama juga macam ada sesetengah daripada tok guru kat luar ni yang cakap Seru Nabi Muhammad SAW masuk dalam badan dia dan dia cakap yang dia ni Nabi. Tapi berbual Indonesia. Dia buat aku tak tahu berbual bahasa apa. Aku tak cakap. I never say that lah. Aku pernah dengar. Okay. Aku pernah dengar. Ya, sama juga lah macam gitu. I mean, kau siapa kau semua, you know. Yeah. In that sense lah. In that sense, kita siapa? Ilmu kita sampai ke mana? Agama kita, pegangan kita semua tahap mana? Kita dah capai sifat 20 ke? Kita dah sampai sifat wali-wali ke apa ke? Tak ada. Kita orang biasa. Okay. Soalan aku habis. Soalan bukan soalan ni, maybe some sharing lah tak tahu. Kalau kakak boleh jawab, kakak jawab lah. Kakak tak boleh jawab, maka it's okay. Di dalam Al-Quran jelas mengatakan bahawa jin boleh menipu manusia. Jadi apa jaminan kakak, bantuan kakak ni daripada golongan-golongan makhluk jin ni bukan suatu penipuan? Memang betul, jin ni boleh putar belik kan. Memang betul. Tapi is depend on the perjanjian kita. Ada yang bagus, seperti kita juga. Diorang ada yang Islam, ada yang kafir. Bunyan pun ada yang kafir, ada yang Islam. So apa yang kita dapat? Kalau selalunya yang baik punya, yang Islam punya, perjanjian dipegang. Itu is deal. Diorang takkan gini-gini lah. Tapi kalau kita dapat yang kafir, kadang-kadang ada putar belik dia. Ada. Ada. Lagi kalau katakan, wah aku dengan dia ni tapi dia ni boleh kasi aku makan lagi banyak. Bagi dia. Dia boleh jaga bagus apa. Kau tak jaga aku, kau suruh aku buat kerja je. Tapi dia ni boleh jaga. Aku lari ya. Boleh. Boleh. Ada jin boleh. Even though ada perjanjian. Perjanjian boleh. Pasal dia tak tunaikan perjanjian dia. Yalah, tak jaga betul. Dia macam pekerja lah. Kau tak suka bos kau, tak suka, kau cabut pergi kerja lain. Tapi adakah itu sesuatu cara nak menggugurkan kadam dekat kau? Macam for example, kau tak nak kadam ni lagi, kau tak mau kasih makan ke sajinan lagi lah, nanti dia akan pergi macam itu. But I think it's not as simple as that lah kan. Dia mesti ada side effect lah. Side effect ada. Mesti ada side effect lah. Macam agama juga ada yang berbual pasal agama tapi sebenarnya agama sesat. Kakak pernah masuk kelas dia. Orang Singapura Okay, kasih satu contoh kak, yang macam mana akak tahu yang benda ni dia bukan, dia macam tersesat. Betul. Ya. Bila kita berkumpul, cakap belajar gini-gini tapi tak ada yang sembahyang, tak ada yang apa, semua tak ada. Dia ni sakit, aku boleh urutkan dia ni. Perempuan ni lelaki ni, aku boleh pegang, boleh urut. Itu agama apa? Dia pernah kena tangkap dekat JAKIM.
Malaysia. Pernah kena. Dia orang Singapura, tapi dilepaskan pasal dia foreigner kan. Tapi masih sampai sekarang lagi aktif. Nama siapa tu? Dia aktif kat sana. Saya kasih nama pen capital depan aja lah, AZ. Okey. Woodlands. Okey. Ada. Saya sendiri terbanyak. Bukan ayah pin ke? Bukan. Itu AP. Oh ya betul. Betul. Pernah keluar dekat berita Malaysia pun. Ya. Pernah. Tapi for akak yang tak berapa belajar tentang agama pun not bad juga Kan pasal kita nak belajar. So tengok dia ni, kita pergilah kan. Tapi bila kita dah pergi, kita tengok, oh ni dah salah jalan lah, kita back out sendirilah. Back out sendiri. Walaupun kita tak pandai, tapi selagi kita ada keturunan, kita tahu sikit sebanyak, kita boleh tahu apa. Tahu aku Islam tak macam gini. Kenapa dia macam gini Wah, dia pegang dia bertepuk tampar. Orang azan ke karaoke. So apa yang aku nak belajar kat sini Tak ada benda apa. Angkat kaki belajar. Okey, selama kakak ada kodam daripada dulu sampai sekarang ni kan, macam mana kakak berkomunikasi dengan kodam ni? Macam mana nak tahu dia happy ke tak happy ke? Kita berbual. Masukkan dia dalam badan orang berbual ataupun macam mana? Tak, kita tidur. Kita berbual. Kalau apa yang tu dia akan bilang dalam mimpi. Apa yang betul ke, cara gini salah ke, kau kena belajar gini ke. Ada cakap macam gitu selalunya. Sebab tu kalau yang keturunan punya selalunya daripada mimpi. Dia bilang dia baca itu ayat. Jadi kita tak tahu kan. Tapi dalam otak ni bermain-main. So Google lah. Sendiri kan kita Google. Dapat tahu. Akak dalam macam mana nak tanya akak punya kadam ni ada yang dah berpuluh-puluh tahun dengan akak? Ada. Dah lama lah. Faham. Kira dah tahu, akak dah tahu dia tahu akak? Kenal lah. Sebati. Faham. Kadang ni Kan jangan malu lah kan. Nak tanya soalan tapi takut-takut lah. tak ada. Macam pasal saya curious kan, saya tak tahu macam mana kadam ni works. Okay. Kan, kalau contoh saya tanya, kira sekarang ada dengan akak? Aku tahu, confirm kau nak tanya tu. Kira sekarang dia dengan akak. Bila dia ada ni maksudnya kira kalau akak tunjuk kalau rumah ke apa kan, macam tempat ni confirm dia dah pagar. Okay. Dia dah pagar. So kita punya kat luar. Faham. Faham. Pasal ada sesetengah orang yang tetamu kalau kita bawa, ada yang cakap, ni belakang saya ada ni. Kira lagi dua ni tengah jaga. Macam itu. Macam akak punya. Apa nak kena cakap ni? Apa? Betul ke? Kalau dia ada, maksudnya pagar tak kuat. Kalau dipagar yang betul, tak tembus ya. Tak tembus. Apa yang alat yang dipergunakan untuk simpan kadam ni? Ada yang pakai tali pinggang, ada yang pakai cincin, ada pakai tangan. Semua ada. Simpan dalamnya. Faham. Apa yang kita tu ada. Kadang-kadang kita pergi kedai yang kat Indon ke apa, jual cincin batu akik ke apa, we always kita pegang kita check Kalau panas, kita tahu benda tu ada. Akak boleh rasa lah dengan sentuh. Dia pun boleh rasa. Tapi barang-barangnya banyak daripada Indonesia ataupun Thailand yang kakak bawa? Semua ada. Semua ni. Aduh. Okey. Ini kalau akak boleh kongsi, akak kongsi. Kalau tak boleh tak apa, kita faham. Selalunya akak gunakan kadam akak ni untuk buat apa? Yang selalunya. Jaga rumah, anak-anak, cucu. Faham. Kira akak punya satu family, akak punya family semua ada. Tahu and okay with this lah. Ya, pasal diorang ada. Diorang pun ada lah. Anak-anak akak semua pun do the same practices as akak? No lah, mostly kakak cuma cakap dengan diorang apa time, apa day, kesiasap apa semua lah. Itu cara yang biasalah kan. Yang akak ajar lah.
Yang lagi satu, kalau macam tetap ada gangguan kan, tu saya panggil dorang sebut bidara, garam kasar, minyak kasturi, apa-apa yang boleh pagar dipagar lah. Walaupun kakak belajar tentang seperti masukologi ni semua, tapi kakak tetap menggunakan sebut bidara, kasturi. Itu bila kakak dah belajar yang putih. Okay. Kalau dulu taklah. Memang Kakak tak lah. pagar rumah dulu pun kakak pakai kodam kakak lah. Cara kakak lah. Pakai kelapa muda. Kita pakai kelapa muda, setanggi, asap, kita panggil, kita baca mantra, kita pagar. Faham. Itu cara hitam lah. Tapi bila kakak banyak kan dah buang tu kan, jadi kakak belajar putih, itu yang start saya yang sebut bidara, kasturi ni. Cuma orang kata kakak tetap panggil dorang asap seminggu sekali ke apa. Bukan apa, pasal kita ada keturunan. Keturunan pun ada kan. Takkan kita tak boleh lepaskan dia gitu apa, takut nanti dia akan kacau yang lain. Betul. Jadi kita just asap sahaja. Kita setakat asap ke, kita tetap hormatkan, jaga dia, dia jaga kita. Itu saja. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Macam perukiah macam kau selalu akan pelajari kelemahan dengan kekuatan perawat macam kakak ni. Hanya kakak ada tak pelajari kekuatan dan kelemahan seseorang perukiah? Tak ada. Pasal tak boleh beat apa. Dia punya baca kita punya baca dah berterabur. Tak boleh. Masya Allah. So at the end of the day, walaupun kita gunakan khadam ke apa ni, tapi tetap ilmu Allah, ilmu Al-Quran ni bersepas semua benda-benda. Betul. Betul. Meaning to say, andai kata kak, kalau sekarang ni saya bacakan surah-surah ruqyah yang membakar, yang memanaskan, tujuannya kepada kakak, akan kakak rasa tekanan ke ataupun rasa panas ke apa ya? So far tak ada. So far belum. Pasal memang kita ada belajar. Tapi buat pepatah tu kan, aku kalau nak masuk masjid tu kan, korang semua keluar. Luar kawasan. Aku masuk. Kita ataupun kau masuk dalam rumah. Cincin ke, lokit ke, akid ke, apa ke, tangkal kita ke, apa yang kita ada, kita panggil orang masuk. Okey. Dan kita masuk macam biasa. Pasal benda hitam ni, mostly the mantra pun ada dalam bahasa Jawi. Bermula dengan bismillah juga. Okey. Cuma cukup orang selit-selit apa yang mantra yang perlulah. Tapi tetap bermula dengan bismillah juga. Betul. So macam itu je. Okay, saya tanya balik soalan maksudnya tadi tu, bila kalau saya tujukan bacaan ruqyah saya ni kepada kakak, dia bacakan niat kepada Allah, tujukan kepada kakak sekarang ni, kakak tak rasa tekanan ataupun sedikit gangguan terhadap bacaan-bacaan? Tak. Pasal kakak lepaskan tu semua dekat luar sekejap. So far kalau kakak dah lepaskan tapi madakah kakak pun sebenarnya orang kata tiap subuh kakak buat amalan. Bacaan. Masya Allah. Orang kata apa, zikir, baca ayat-ayat, 3 kursi. Baru-baru panas. Lagi subuh kan. Dah kita tak semayang kan, kita buka bank, kita baca. Tiap pagi pakai tasbih baca. Baru-baru panas. Nanti kadang-kadang cubaan tu baca tersasul, tertidur pun ada, apa pun ada. Baru-baru tu memang rabak cubaan dia banyak. Lama kelamaan syukur alhamdulillah lah, becomes better lah. Masya Allah. Pasal like I said, everything jati diri dah, kita betul-betul berkeinginan nak berubah, nak belajar. So keikhlasan dia ada lah bila buat. Faham. Saya faham. Okey. Kenapa kau tanya macam itu, An? Apa maksudnya bila kau tanya macam itu? Kira do you expect, kira macam kalau kau baca then macam movie tadi kan Sana dia cakap kuatnya ayat Quran ni, dia surpass everything. Ya, betul. So mesti ada efek lah. Kalau dia baca-baca mesti ada efek. Kalau ada orang tu ada kadam ke apa ke, yang ilmu hitam dibacakan ayat Quran, mesti ada efek.
Tapi tadi yang kakak pun dikongsikan juga, bila selang beberapa tahun dia mengamalkan ilmu hitam, di satu usia tu dia cuba untuk berhijrah, belajar ilmu-ilmu yang putih pula. Walaupun tetap sihir kan kak, tetap sihir putih, tapi kalimah-kalimah Allah tetap dilafazkan kat bibir dia, kat lidah dia tu. Untuk aku, apa orang nak cakap, tapi untuk aku, Masya Allah, Tabarakallah, Allah mempermudahkan. Dan of course, on my perspective, mudah-mudahan suatu hari nanti Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki sepenuhnya. Like I said again, di Ruqyah dan Mantra kita tak judge. Betul. You all nak cakap apa, you all boleh teruskan. Tapi ini memang program kita seperti ini. Betul. Dan kami bertiga memang tak judge langsung tetamu kita. Malah kita berterima kasih lah kepada kakak for the sharing. Kalau tidak tak tahu. Pengalaman kakak ni sangat luas lah. Apa yang saya sangat tersentuh bila kakak mengaku, lafazkan yang bila kakak pernah lafazkan pada saya yang aku tak masuk, aku tahu tempat aku dekat neraka, you know, that kind of thing. Aku tahu aku banyak dosa, aku tak masuk syurga, aku tahu ni semua. I feel so, I tak tahu nak cakap apa. Malah saya cakap sekarang ni macam sedih juga ni nak cakap. Kita tahu siapa diri kita. Ada orang kadang-kadang, aku dah gini, aku akan masuk syurga. Kadang-kadang kau masuk syurga kenapa? Kau buat bantuan kepada orang, kau tunjuk. Tapi mesti ada question mark. Kenapa kau mesti menunjuk? Bukan daripada hati. Macam kakak jahat sampai makan benda yang haram apa semua dulu. So I tak mengharapkan masuk syurga. Tak mengharapkan. I tahu jauh lagi tu. Yang penting aku sekarang apa aku boleh buat, ajar anak aku cara Islam, cara baik. Walaupun aku tak pandai sembahyang, tapi saya kan cakap anak saya, YouTube ke TikTok, Google kan ada taruh ayat-ayat. Kita dengar pelan-pelan, kita follow. Kita follow. Memang saya orang kata bukan manusia yang baik. Saya kadang-kadang orang tanya ke kawan tanya, aku ni anak setan. Cuma satu aku tak buat, bunuh orang. Selain daripada tu semua aku buat. Faham. Bunuh orang je aku tak. Jadi aku tak nak menafik, aku nak cakap aku baik, tak ada. Kita jahat. Takkan kita orang macam gini kita nak boleh masuk syurga? Pada saya lah. Sebab tu selagi saya boleh ubah, saya ubah. Selagi nyawa lagi ada kan, kita akan cuba belajar ubah. InsyaAllah. Amin. Kita doa yang terbaik untuk kakak. Saya nak tambah sikit lah kak, kan apa yang akak cakap ni betul-betul macam tersentuh. Saya pun tersentuh, terkesan juga kan. Sebab saya teringat lah bila akak cakap macam ni kan, saya terus teringat yang the exact hadith. Saya tak berapa pasti, tapi dia punya hadith sound like Allah tengok kita punya ending lah kan. Allah tak tengok kita punya starting. Memang starting apa dia? Pengakhiran lah. Dia tengok kita punya pengakhiran lah. Contoh macam akak cakap tadi, akak dah lalui apa yang akak dah lalui. Benda-benda yang tak sepatutnya dilakukan, akak dah lakukan. Tapi sekarang akak, tujuan akak, kira akak pun ada ajar anak-anak. Saya rasa itu Allah mesti take it into consideration jugalah. Kan pasal kepada saya itu, kira kalau contoh pengakhiran akak macam gitu, is something lah. Kan is way better. Betul tak? Ke aku dah spoil the whole thing? Betul lah. Orang kata mungkin kakak dah biasa terasa macam gini kan. Pernah kan anak-anak dulu cakap, Mama tak habis-habis cakap tak apa, biar orang kita, Allah tu ada. Tapi tengok apa orang buat dengan kita. Tak apa, sabar. So called I and my children, we almost convert. Because for what say Islam? Pasal orang Islam jatuhkan Islam. You say your name is, you cakap you Islam, tapi semuanya Islam. Kau memandang orang macam kita. So tapi orang kata cakap dengan anak, tapi alhamdulillah lah, sekarang anak dah besar kan. Ada pemikiran semua ada. Ada.
Kalau tidak, memang dah lama kakak dah buang. Faham. InsyaAllah. Subhanallah. And powerful. Powerful. Kau tak powerful? Aku berumur dari tadi naik. This yang buat aku fikirkan sendiri sebagai seorang peruqyah lah. Perjalanan tu masih jauh untuk aku diri aku sendiri, dan the fight is still long. So many things to do. We talk about dalam segi dakwah lah, we talk about dalam segi membantu mereka yang memerlukan lah. At the end of the day, macam mana kebaikan pun yang aku buat, aku tahu yang syurga tu bukan jaminan aku lah. Betul. Tapi aku tak tahu pun bila meninggal aku masuk ke syurga ke neraka ke, tak tahu. Betul. Tapi tetamu kita hari ni dia being so, senang kata straightforward lah, yang buat aku merasakan because ada di antara sahabat-sahabat dekat luar sana yang mengatakan something like macam macam kita buat banyak benda yang baik lah, you know, all this kind of thing. Tapi like I said again lah, kita tahu ke kita meninggal nanti kita ke mana? Kita tak tahu ke. Walaupun kau buat yang banyak kebaikan ke semua, but then again it's up to you. Kau tak payah nak menunjuk-nunjukkan, kau tak payah nak, kau derma, kau berikan tangan kanan tapi tangan kiri kau mengambil balik. You know, things like this yang buat aku macam, walaupun kau digelar ustaz sekalipun, syurga tu bukan jaminan kau. Betul. This is what I feel lah. Bila kakak cakap macam gitu, aku cakap hai. Betul. Terasa. Ya, betul. Masya Allah. Kita bukan hebat mana pun kan. Bukan kita bukan hebat mana lah. Kita siapa sih kita nak menghukum orang? Kita siapa? Betul. Level kita kat mana? Aku masih ingat lagi dulu bila kita baru ada mantra, kita baru start. Kita punya kecaman kita dapat terima hebat. Hebat, sangat hebat. Sampai kita pun pernah satu kali tu macam kita macam we need to stop, or you know, di program ke macam mana. Tapi alhamdulillah lah kita masih teruskan sampai diizinkan sekarang. Diizinkan sampai sekarang untuk banyak pelajaran untuk orang. Sampai ada orang, you know, from the bad, hitam jadi putih macam gitu, you know, perubahan yang kita dah menolong. Tapi mungkin kita touch sikit on kakak punya ilmu putih ni lah yang akak cakap ni. Ada orang tak pernah datang ke kakak macam ubatkan aku boleh tak? Sebab aku ada gini aku ada gitu. Ada. And akak pun langsung kan? Saya tak ubat. Saya cuma kasih cadangan. Macam dia cakap dia kena gini, dia pergi buruk gini. So kakak kasih cadangan lah. Sebelum apa-apa, cek doktor. Pertama kali kita cek doktor, kita tak tahu apa-apa. Kalau doktor cakap semua okey, baru yang kedua kita bersihkan diri kita dulu. Bersihkan diri kita, lepas tu cari betul-betul orang yang bertauliah. Jangan hanya dengar ustaz ni gini-gini. Pasal memang katakan ustaz tu 5 tak semua sama apa? Level lah. Sama level apa? Macam doktor juga. Kau doktor ni, kau doktor ni. Betul. Begitu juga ustaz. Ada ustaz dia more to Cairo. Ada ustaz dia more to Ruqyah. Tapi kalau kau dipanggil, ustaz ni dia boleh, semua dia boleh buat. Berat tu. So saya cakap dengan dia, apa yang dia boleh buat dulu, buat. Ikhtiar dulu. Sambil tu cari. Tapi aku boleh imagine kalau kakak Dewi ni dapat meninggalkan semua hitam, and dia jadi seorang Muslim yang beriman. Dia bila jadi peruqyah tu senang untuk dia bekerja, you know, dapat memahami pesakit-pesakit. Betul. Macam akak cakap tadi, ada orang dia nak jadi baik tapi dia tak tahu hal-hal jahat. Tapi orang yang dah jahat bila jadi baik, dia dah boleh sense tau bila ada sesuatu jahat tu berlaku. Punca-punca ni macam mana semua kan. Tapi ada juga yang katakan orang yang baik jadi jahat, orang tak pandang. Pasal orang dah pandang dia baik. Tapi bila orang tu jahat menjadi baik, tak banyak sikit mesti terpandang lagi. Orang akan pandang. Betul. Sebab tu bukan senang untuk yang hitam. Kita jadi putih, kita nak menolong orang, bukan senang. Pasal pandangan persepsi orang terhadap orang macam kita ni dah hitam lah. diorang takkan percaya.
mungkin tak semua orang lah Kak. Ya, betul. Mungkin setengah. So far gitu lah kan. Ya, Tapi betul. kita dekat dalam bilik ni kita Faham, ya. tak seperti itulah kan. Allah je tahu kak. Allah je tahu. Itu. Tapi itulah manusia kak. Tapi kalau akak rasa macam akak cakap tadi kan, you can joke with me, I can accept. Kan? If I joke with you, you cannot accept. Then Ya. Better accept lah. then don't talk to me lah. Kita selalunya kita berbual ni, kita berbual logik. Logik normal punya orang punya perbualan standard. Orang akan pandang macam itu. Itu lumrah lah. Lumrah, betul, lumrah. Jangan cakap hitam putih kak. Orang yang masuk prison, keluar prison pun orang pun tetap akan capkan baik, tapi tetap orang cap. Oh, dia ni biasa penjahat punya. Standard. Ya, macam yang bertatu tu pergi masjid kan. Ya, betul. Orang pandang. Dah bertaubat tapi masih ada orang mengata lagi ya. Tak sah. Pasal air sembahyang tak masuk dalam kulit. Itu antara aku dengan Allah lah. Betul. Habis dekat Mekah, dekat haji, orang menunaikan haji yang ada tattoo, kenapa boleh? Ya. Sebab tu kadang-kadang manusia ni bila dia ada ilmu tinggi, dia terlebih. Dia terlebih sikit. It all comes back to macam akak cakap tadi, daripada Jati bahagian diri nombor je 1. lah. Betul, jati diri. Hati kalau baik, insya-Allah orang, kalau kau terbuat jahat pun orang akan tengok kau baik. Yang masukkan kita ke syurga apa? Allah, apa kebaikan, pahala. Solat kita ke? Apa kau nak? Dia tanya soalan apa yang kau tanya. Apa kau nak dengar? Yang masukkan kita ke syurga tu bukan amalan kita, bukan solat kita, bukan puasa kita, bukan membaca Al-Quran kita, tu bukan. Yang masukkan syurga kita tu adalah pandangan kasih sayang dan rahmat Allah terhadap hamba-Nya, dan juga bantuan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So jangan bangga dengan amalan-amalan kita semua. Okey, jangan bangga dengan amalan-amalan kita semua. Kita mungkin rasa kita yang baik, tapi ada yang lebih baik kita. Betul. Mungkin kita rasa kita ni lebih baik kita rasa kita hina lah. Kita hamba yang penuh dosa daripada kita rasa kita ni hamba yang tak ada dosa. And kita judge orang. Bahaya sangat. What a powerful statement. Okay. Alhamdulillah. InsyaAllah. Satu episod yang panas tapi sejuk. Panas sejuk kembang kuncup. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Satu episod yang sangat menarik lah bagi kami bertiga. Dan kami sangat bersyukur kerana kakak menghadirkan diri, sudi terima jemputan kita ni kak. Terima kasih kak. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dekat di belakang kamera ni kita dapat jumpa sekali lagi dalam keadaan yang baik-baik lah. InsyaAllah. Then anything last word kakak? Kata kakak ada any last word, kata penutup kak untuk penonton Ruqyah dan Mantra? Kalau nak berubat tu, carilah yang betul. Jangan suka orang dengar geng-geng cakap, oh perubat ni, pergi masjid, tanya. Mesti ada ustaz-ustaz ke atau siapa yang boleh menolong. Jangan terus menuju ke benda yang tak baik. Dan anda kata kalau kita terjumpa buhul di luar rumah ke apa kan, apa tu, tangkal ke buhul ke apa, jangan bawa masuk rumah. Okey. Jangan bawa masuk rumah dan buka dalam rumah. Okey. Kemungkinan salah satu anggota akan mati. Itu selalunya kita bawa pergi kasih orang yang betul-betul untuk pakar. Jangan kita tahu, kita ambil, kita bawa masuk, kita buka, kita tak tahu. So apa-apa yang kita jumpa, so kalau jumpa buhol di luar rumah tu jangan bawa masuk rumah atau buka dalam rumah, kerana kakak remind tadi kemungkinan antara salah satu saudara keluarga kita akan mati ke sakit ke, kita tak tahu. Yang paling mustahak, jaga nama mak bapak kita. Jangan perawat ni ke, ustaz ni ke, kalau tanya, oh nama mak awak macam mana, saya nak ubatkan awak, saya nak tahu nama mak awak ke. Ini semua tak perlu. Mereka boleh mengubatkan kita kalau betul mereka perawat agama Islam punya. Dia boleh ubatkan kita tanpa nama ibu bapa kita. Kerana dengan nama itu orang akan buat lebih jauh. Dengan sekeping gambar, tanam, bakar, semua boleh. Pakai patung, ikat, semua boleh dengan ada nama. Ini daripada seorang yang berpengalaman yang pernah buat benda-benda ni semua So it's not coming out from us, tapi come out daripada tetamu kita yang berpengalaman, yang sendiri berikan kata-kata nasihat kepada
anda semua. Betul. Satu nasihat yang untuk aku golden lah. Golden. Apa Kak rasa yang muda-muda sekarang yang dah terjerumus kira nak buat benda-benda macam black magic sekarang? Pasal diorang ikut-ikut, tengok, wah dia ni boleh buat gini, dia ni boleh buat gini, wah silat batin. Semua terikut. Tapi diorang main terjah je. Masuk akak pergi terjah-jah. Dia kira macam, dia ada adat dia ada member. Okay. Member cakap, "Oi, aku belajar guru ni bagus lah dekat sini, dekat sini." Pergi. Tanpa usul periksa dulu. Pasal apa? More tu member. Influence. Jangan nak biar cari yang betul-betul. Jangan main asal boleh. Ada macam adalah kan salah satu dua paranormal lah, kita cakap paranormal kan. Dia buat bila orang tu dah kena sampuk handphone, buka Yasin, abakar lah. Itu semua bawah. Kalau kau berani terjun dalam bidang macam gini, kau mesti nak belajar. Protection. Lagi-lagi kalau kau panggil orang untuk macam uji nyali duduk. Kalau orang tu tersampuk anak orang, kau apa? Pakai handphone, kasih dengar. Tak ada benda. Tak ada benda. Betul. So jaga-jagalah. Jangan senang terpedaya. Okey. Kata akhir daripada Kakak Dewi yang sangat impact diberikan kepada you all. Saya harap you all dapat terima apa yang Kakak Dewi nasihatkan kepada korang. Korang dengar nasihat dia, yang baik korang simpan, yang tak baik mungkin korang ketepikan. Okey. Terima kasih Kak. Sekali lagi daripada kami bertiga, Ruqyah dan tim Ruqyah dan Mantra, kami ingin minta maaf lah kalau ada tersinggung perasaan Kak Dewi lah. Sama-sama lah kakak minta maaf anda kata tersalah ke, tercakap bahasa yang kurang enak ke kan. Tak ada Kak. Tapi kakak jadi kakak minta maaf lah di hari raya ni kan. Hari raya kosong-kosong. Semai raya maaf batin kan. Masya-Allah. Okeylah, nasihat daripada saya sendiri. Lebih baik kekal, kalau anda sakit, lebih baik kekal dalam kesakitan tu dan bergantung kepada Allah SWT daripada awak baik dan bergantung kepada makhluk-makhluk yang gaib yang awak tak nampak. Akhir kata daripada kami bertiga, dan kami mohon maaf kepada penonton Ruqyah dan Mantra seandainya program ini buat anda rasa keliru ataupun tak kurang selesa. At the end of the day, kami hanya hamba yang lemah, yang penuh dengan dosa, dan kami masih lagi kedepankan cuba untuk berdakwah, cuba untuk educate penonton-penonton Ruqyah dan Mantra. Akhir kata, selamat Hari Raya maaf zahir dan batin kepada semua penonton Ruqyah dan Mantra daripada kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next episode.